بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Hello, hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Mal Permata. Horror story menghiasi malam anda. Dan untuk pengetahuan semua, pada malam ini saya akan sampaikan dua kisah seram. Dan kisah kali ini berkaitan dengan rumah sewa. Dan rumah sewa tersebut adalah rumah sewa semasa saya belajar di Kuantan, Pahang dulu pada tahun 2009 dan 2010. Dan kejadian ni berlaku pada dua orang sahabat saya. Kisah pertama berlaku pada yang terjadi pada Ali, dan kisah yang kedua ni berlaku pada sahabat saya bernama Halim. Jadi tanpa membuang masa, jom kita dengarkan kisah yang pertama. Dan sahabat-sahabat semua, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Dan juga komen di ruangan komen di bawah, memberikan pendapat anda untuk saya memperbaiki lagi kata penyampaian saya ni, dan untuk lebih baik dari masa ke semasa. Okey, jom kita dengarkan kisah yang pertama. Okey, untuk kisah yang pertama ni berlaku di rumah sewa kita orang di Kuantan. Dan untuk yang tinggal dekat rumah sewa kita orang ni, kita orang tinggal 6 orang. Dan 3 orang pelajar dan 3 orang lagi ni bekerja. Yang pelajar tu termasuk saya lah. Masa tu saya belajar di kolej di Kuantan. Dan kita orang sewa rumah ni, rumah teres 2 tingkat. Dan rumah kita orang ni rumah corner lot lah, corner lot. Dan berdekatan dengan rumah kita orang ni, sebelah kiri rumah kita orang ni dekat dengan jalan besar lah, jalan 2 line lah. Dan di seberang jalan pula ada bukit. Ada bukit yang di atas bukit tu ada ada kubu Cina, jirat Cina. Dan jalan tu, saya nak cerita tentang kawasan rumah ni dulu. Jalan yang di sebelah rumah kita orang ni, jalan tu memang jalan tu bengkak-bengkok. Kawasan rumah kita orang ni kiranya berdekatan dengan bandar. Dan seberang jalan tu bukit. Dan nama kawasan tu pun orang panggil bukit lah. Nama depan dia orang panggil bukit. Jadi kalau orang Kuantan dia tahulah. Dan di jalan tu pun dah seram lah, sebabnya berdekatan dengan kubu Cina. Dan laluan tu memang selalu aksiden. Dan kita orang masa dekat rumah tengah makan, kadang-kadang tu tengah tengok TV ke apa, kadang-kadang gergang bunyi kat luar. Terkejut lah kita orang, bunyi kuat lah. Keluar je, tengok-tengok orang aksiden lah. Kadang-kadang tu sampai meninggal pun ada. Dan rumah kita orang ni memang lebih kurang memang dekat sangat lah, 10 lebih kurang 20 meter ke jalan, ataupun 10 meter lebih kurang, memang dekat lah jalan tu. Sebab kalau kita orang nak keluar pun memang dekat lah. Kalau nak keluar ke jalan tu, ikut jalan tu. Sebab nak keluar ke daripada rumah kita orang ni ada 2 jalan lah. Jalan sebelah kiri tu jalan yang seram ni.
Dan sebelah kanan ni kita ikut laluan perumahan. Okey, kisah ni berlaku pada tahun 2009 atau 2010 lah. Rasanya 2009 lagi. Dan berlaku dekat kawan saya ini yang bernama Ali, yang bekerja ni. Yang bekerja ni ada 3 orang lah yang bekerja. Masa tu masa kejadian ni saya tak ada kat rumah. Saya tak pasti disebabkan saya cuti SEM ataupun saya balik kampung ke, saya tak pasti. Sebab kisah ni rasanya dah lama sangat lah. Dan Ali ni dia bekerja sendiri. Dia bekerja kontrak. Dia ambil sub pasang kapet di pejabat ataupun di masjid, ataupun dia bekerja kadang-kadang dia ambil kontrak untuk pasang wallpaper. Jadi masa kerja dia ni tak tentu. Kadang-kadang dia balik pukul 2, kadang-kadang pukul 3, kadang-kadang tu awal. Jadinya pada hari kejadian ni dia balik lebih kurang dalam pukul 11 malam. Dan masa tu ada 2 orang lagi kawan saya ni, nama Halim dan nama Hafiz. Jadi Halim pada hari tersebut, Halim ni dia kerja dekat hospital, dan Halim ni dia kena shift malam. Jadinya dia akan balik esok hari lah. Dan Hafiz ni dia kerja, saya tak pasti, tapi Hafiz ni dia kerja, sepatutnya dia balik habis kerja pukul 10 malam. Jadinya maknanya Ali ni kalau dia balik malam tu, maknanya dia akan duduk dengan Hafiz lah. Sebab student yang 3 orang lagi ni tak ada dekat rumah masa tu. Jadinya nak dijadikan ceritanya, malam tu Ali pun balik lah. Sampai dekat rumah macam biasa, Ali pun buka pagar. Rumah kita orang ni berpagar lah. Macam biasa Ali pun buka pagar, buat masuk motor. Masa tu kita orang pakai motor lagi. Halim yang kerja dekat hospital tu seorang je pakai kereta masa tu. Dan Ali tengok macam lampu tu macam tak buka lagi kat dalam. Dia ingat macam tak ada orang lah. Tapinya pintu tak kunci masa tu. Masa tu dia pelik lah. Dia pun buka pintu, tengok ada Hafiz ni dah ada dekat sofa, tengah tengok TV. Cumanya lampu depan ni tak pasang. Lampu dekat dapur rasanya memang terpasang. Sebab kita orang ni kalau keluar rumah lampu dapur memang kita orang buka. Lampu depan je kita orang tak buka. Lampu dapur dengan lampu dekat dekat garaj depan rumah lah kita orang pasang. Sebab kita orang buka lampu dapur ni sebabnya kadang-kadang kita orang balik dengan motor. Kadang-kadang kita orang masuk buat masuk motor di dalam kat dapur lah, masuk dalam rumah lah, sebabnya risau takut kena curi ya. Sebab tu kita orang selalu buka lampu dapur. Jadinya Ali ni dia masuk, dia tegur lah Hafiz ni. Hafiz, awal balik, ingatkan selalunya kau pergi lepak dekat mana-mana dulu baru balik. Kadang-kadang Hafiz ni dia balik kerja, dia tak tegur balik. Kadang-kadang dia lepak dekat ni lah, dekat member dia ke. Kadang-kadang dia lepak dekat kedai ke, minum-minum ke kat mana. Dan selalunya Hafiz ni akan balik lambat jugalah, pukul 12, pukul 1. Tapi masa tu Ali balik tengok Hafiz ni dah ada kat rumah. Jadi Ali tegur lah. Cumanya Hafiz ni dia tak jawab. Dan Ali ni masa tu dia tak syak apa-apa lagi. Jadinya
Sebab dia kan baru balik kerja dengan berpeluh. Dia pun terus naik ke bilik dia kat atas. Jadi dia terus naik atas lah untuk mandi-mandi, untuk bersihkan diri dia lah. Dia pun selesai dia mandi apa semua, dan dia pun dia turun bawah. Dia masa tu dia lepas mandi, tengah orang kata tengah pakai baju apa semua ni, tengah bersiap lah, maknanya tengah bersiap untuk nak turun bawah lah lepas mandi kan. Dia terdengar motosikal baru balik. Tapi masa tu memang dia fikir, masa tu kita orang yang student ni tak ada kat rumah. Yang ada dia orang bertiga lah yang bekerja ni. Kalau Halim dia naik kereta, yang naik motornya Hafiz. Jadi dia turun, tapi dia tak fikir apa-apa lagi. Mungkin dia fikir, dia kata mungkin Hafiz ni keluar pergi beli rokok ke, ataupun pergi mana-mana ke. Dia pun turun. Dia tengok Hafiz masuk. Jadi Hafiz ni macam biasa. Jadi Ali pun tanya lah dia, kau keluar pergi kedai ke? Jadi Hafiz pun jawab, mana ada, aku baru balik kerja ni. Tadi singgah lepak kedai burger dulu, makan-makan dulu, dia cakap. Lagipun dia kata aku nak balik awal pun sebabnya aku tertinggal kunci. Kalau aku balik pun aku tak boleh nak buka pintu juga, dia Hafiz ni cakap. Jadinya Ali ni pun terkejut lah, pucat lah. Berdiri habis lah. Segala bulu-bulu yang ada pada Ali ni memang berdiri habis. Dia cakap, dia pun cerita lah dekat Hafiz ni, tadi aku balik, aku dah tengok kau ada dekat sofa tengah tengok TV. Aku tegur, tanya kau balik awal, kau senyap je. Yalah, Ali ni tegur pun sambil berjalan kan. Jadi dia tengok Hafiz ni syok tengok TV. Jadinya dia pun tegur naik atas lah. Mungkin dia ingat Hafiz tak dengar ke. Rupanya yang tengok TV tu benda lain. Jadi itulah yang berlaku, kisah yang pertama yang berlaku dekat rumah saya berkata orang. Tapi masa saya duduk dekat rumah tu, alhamdulillah saya tak kena apa-apa. Dan saya pun pernah juga tinggal seorang dekat rumah tu. Disebabkan masa tu cuti SEM, semua kawan-kawan saya yang student ni semua balik kampung. Saya je tak balik. Tapi alhamdulillah tak kena apa-apa masa tu. Dan yang berlaku ni selepas kawan saya yang bekerja 3 orang ni masuk dalam rumah saya berkata orang. Dan kisah ini pun kata amat seram lah. Dan saya pun dapat tahu daripada Ali ni pun selepas saya datang balik tu lah. Dan saya rasa masa kejadian tu, rasanya tu dah tahun last untuk semester pengajian saya masa tu. Dan di rumah tu berlaku 2 kisah yang saya nak ceritakan pada malam ni. 2 kisah. Jadi kita akan sambung kisah yang kedua sekejap lagi. Okey, kita teruskan untuk kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni still cerita yang berlaku dekat rumah sewa ni, rumah sewa saya ni. Tapi pada masa tu saya dah habis belajar masa tu. Dan kisah yang kedua ni berlaku dekat Halim.
Halim yang bekerja di hospital yang saya bagi tahu masa kisah yang pertama tadi. Okey, saya ringkaskan cerita ni. Masa kejadian tu Halim berseorangan dekat rumah. Sebabnya Ali masa tu dia balik pagi besok. Disebabkan dia kena siapkan kerja dia untuk pasang kapet di pejabat. Jadinya dia dah bagi tahu awal dekat Halim dia balik pagi esok. Dan Hafiz masa tu Hafiz balik kampung, saya tak pasti. Mungkin tapi Hafiz tak ada dekat rumah masa tu. Kemungkinan dia balik kampung. Jadi Halim ni berseorangan. Jadi balik aja kerja pada pukul lebih kurang pukul 10 malam. Jadi Halim ni pun macam biasa buka pintu rumah. Halim ni dia pergi kerja dengan kereta Kelisa. Dekat rumah tu dia seorang je masa tu pakai kereta. Kawan-kawan lain semua naik motor je. Jadi Halim pun sampai rumah, buka pintu macam biasa, naik. Dan Halim ni pun yalah baru balik kerja kan. Jadinya dia pun nak bersihkan diri lah. Bilik dia ni dekat atas, bersebelahan dengan bilik si Ali ni. Jadinya dia pun naik atas, mandi-mandi apa semua. Dan selesai je mandi, yelah orang lelaki kan duduk tinggal dekat dalam rumah, tambah-tambah tak ada orang, jadi pakai boxer je lah. Dan dia turun bawah, kalau dia nak minum air ke apa, peti dekat bawah lah, dia kena turun bawah minum air apa semua. Dan dia pun boring kan, masa tu kan tak ada orang dekat rumah. Dia pun naik bilik lah. Niat dia nak tidur lah. Jadi sebelum dia tidur tu, dia main phone dulu. Dan dia duduk atas katil sambil berselimut. Dia main phone. Jadinya tengah-tengah syok dia main phone tu, dia terdengar seperti orang naik tangga. Sebab bilik dia ni bersebelahan dengan tangga. Jadi dia dengar macam ada orang tengah naik tangga. Jadi dia pun pelik lah. Tapi dia terfikir mungkin Ali dah balik kan. Mana tahu mungkin Ali selesai kerja awal ke, ataupun Hafiz ke balik. Jadinya dia pun bangun lah. Dia bangun daripada katil dia tu, dia turun, dia nak tengok lah siapa yang naik ataupun siapa yang balik. Jadi dia pun keluar bilik, buka pintu bilik dia, toleh dekat bawah, gelap. Sebab masa tu lampu dekat bawah, dekat tingkat bawah ni dia tak pasang lampu. Hanya lampu dekat luar rumah, depan garaj dia pasang lampu. Dan lampu di tangga dia pasang. Biasanya kalau Ali ke siapa balik, dia akan buka lampu dekat bawah tu. Sebab kalau Hafiz pun bilik dia dekat bawah. Tapi dia tengok tak ada orang. Dia pun pelik juga. Dia pun terfikirlah, dia mungkin dia kata dia salah dengar kot. Sebab masa tu pun dia tengah main phone. Jadinya dia pun buat tak tahulah. Jadi dia pun masuk bilik dia balik, duduk atas katil balik, main phone balik. Dan dia berselimut lah.
Jadi tengah-tengah dia tengah main phone ni, yalah sambil mata pun mengantuk lah kan, dia bawa balik kerja letih, badan penat apa semua kan. Tiba-tiba dia rasa macam ni selimut dia yang dia tengah selimut ni macam ada orang tarik. Bukan tarik semua bukan tarik terus buang selimut lah. Dia tarik sikit, macam ada benda tarik separuh. Jadi dia terkejut lah masa tu. Terkejut dia takut lah. Dia memang gigil lah masa tu ni, sebabnya dia pun pernah dengar kisah yang Ali kena sebelum ni. Dan jadi dia pun fikir ini bukan benda yang orang kata benda yang boleh bergurau lah. Sebab siapa yang nak bergurau dengan dia, sebabnya tak ada orang, dia seorang je dekat rumah tu. Jadi dia pun tarik selimut dia, tutup kepala. Masa tu memang dia takut lah, ketar-ketar dia takut. Dan dia pun tengah-tengah dia tengah selimut tu, dia terdengar pula macam bunyi orang bernafas sebelah dia ni. Yalah, dia tak pasti sebelah kiri ke sebelah kanan ke, tapi dia dengar macam orang bernafas depan, kata berdekatan dengan dia. Dan masa tu bertambah lagi lah takut dia tu. Lepas dia tunggu lebih kurang 5 minit, yang dia dengar orang bernafas tu dah tak ada. Dan jadi suasana sunyi lah masa tu kan. Dah tak dengar bunyi gangguan apa semua. Dia rasa mungkin gangguan tu dah tak ada dah. Jadi sebelum dia nak bangun tu, dia nak tengok dulu keadaan ni. Dia pun buka selimut dia, sebab dia selimut tu kan, dengan muka-muka dia semua, dengan kepala semua dia selimut. Jadi dia pun buka lah selimut dia ni perlahan-lahan. Dia buka, dia tarik, so dia nak intai lah lebih kurang. Dia pun tak berani sebab dia masa tu memang tengah takut dah. Dan sampai aja dekat, bila mata dia ni terbuka je sikit, alangkah terkejutnya dia, benda tu ada depan muka dia. Cerita ni, yalah cerita ni saya dengar sendiri daripada Alim ni, dan juga daripada Ali ni. Memang seram lah cerita dia. Dia tengok betul-betul depan muka dia. Dan dia bagi gambaran apa yang dia nampak ni. Dia kata muka tu hitam. Dan benda ni pocong lah, pocong. Dia nampak pocong betul-betul depan muka dia, menghadap muka dia. Dan dia muka hitam. Mata tak ada. Dia macam berlubang, macam tengkorak tu, tak ada mata, berlubang. Tapi muka semua ni hitam. Depan, betul-betul depan muka dia. Dia pun apa lagi bangun, orang kata, dia dah bangun berlari, orang kata tercirit-cirit lah. Turun tangga tu sampai jatuh dia. Tangga rumah kita orang ni dia macam ada 2 section. Dia turun satu dan turun sebelah kiri pula kena turun. Berlari sampai terjatuh, dia pun keluar rumah dengan pakai boxer je. Takut kan, mana sempat nak fikir nak selamatkan diri je sebenarnya. Takut ni nak baca apa-apa atau ayat Al-Quran ke apa, nak semua dia dah blur dah lupa sebab terlalu takut. Jadi dia pun keluar daripada rumah, tak tahu nak pergi mana. Phone apa semua tak tahu dia campak mana, sebab terlalu takut kan. Tapi masa tu nasib baik lah, kereta dia ni ada. Jadi pintu kereta dia ni tak kunci masa tu, sebab rumah dia ni berpagar. Tak tahulah, mungkin dia lupa untuk kunci ke apa.
Jadi dia pun buka pintu kereta dia masuk dalam kereta. Sebab dia kata dia nak keluar minta bantuan ke, nak panggil jiran-jiran ke apa semua. Dia malu lah sebab dia pakai boxer je masa tu, baju tak pakai. Dan masa tu pun tak adalah lewat sangat. Dia kata rasanya dalam pukul lebih lah pukul 12 tu. Bukan kata pukul 3-4 pagi tu, tak ada lah pukul 12. Tapi yalah di bandar Kuantan ni, yalah kawasan tu berdekatan dengan bandar. Kawasan tu kalau pukul 12 ni masih ramai lagi orang, masih happening lagi. Tapi benda ni berlaku dekat dia ni, dia nak keluar untuk minta bantuan tu dengan keadaan dia tak ada pakaian tu, dia rasa segan. Tapi dia ambil keputusan untuk duduk dalam kereta. Sampailah esok pagi dia tunggu Ali ni, kawan saya seorang lagi ni, balik. Dan selepas kejadian ni mereka 3 orang ni terus orang kata pindah rumah. Dia pindah rumah. Dia tak sanggup lagi lah. Tapi Hafiz seorang je tak kena rumah tu. Saya sendiri pun tak pernah kena, alhamdulillah. Walaupun saya pernah lah saya tidur seorang-seorang dekat rumah tu. Semasa cuti semester tu, ada pernah sekali tu saya cuti semester dekat kolej saya tu. Jadi saya tak balik. Kawan-kawan saya lain semua balik, saya seorang yang tak balik. Tapi tinggal dekat rumah tu juga, alhamdulillah tak kena apa-apa. Jadi itulah kisah yang kedua yang berlaku dekat Halim. Dan saya sampai sekarang masih masih berhubung dan masih berkawan, dan dia pun bekerja di Kuala Lumpur sekarang. Menjadi businessman yang berjaya di KL. Okey, itulah kisah yang kedua. Okey, sebelum kita tamatkan episod kali ini, di rumah sewa kita orang ni, sebenarnya selepas berlaku peristiwa ni, kejadian ni, sebenarnya kita orang adalah kita orang borak bersama dengan sahabat saya yang terkena gangguan ni. Yalah, kita orang borak pasal kejadian tu, dan baru kita orang teringat yang dekat bilik atas rumah kita orang ni ada sesuatu lukisan dekat dinding rumah kita orang ni. Jadi masa mula-mula sewa rumah tu dulu, kita orang buat tak tahu je, sebabnya yalah kita orang tak pernah terkena gangguan apa-apa sebelum tu. Dan lukisan tu kita orang tutup dengan almari. Yalah, sebab yalah pelik sangat lukisan pada dinding tu. Dan ada beberapa tulisan yang memang kita orang tak faham. Dan kita orang siasat penghuni ataupun penyewa sebelum kita orang ni adalah orang berbangsa India. Dan yalah, masa tu mungkin kita orang ingatkan lukisan yang ada pada dinding ni mungkin salah satu benda yang bersangkut dengan keagamaan orang India ke, saya tak pasti. Dan kita orang tak buang pun dah lukisan tu. Cuma kita orang ni tutup dengan almari je. Sampailah kejadian ni berlaku, dan yalah kita orang teringat pasal lukisan pada dinding. Jadi itulah kisah kedua dan kisah yang terakhir untuk episod yang kedua ni. Jadi sahabat-sahabat semua boleh ambil iktibar daripada kisah ni. Dan ialah rumah untuk kita menyewa sesebuah rumah ni, kita kena pastikan dulu rumah kita ni rumah yang bersih. Ialah bersih daripada perkara-perkara khurafat ataupun
sebelum kita masuk rumah yang baru kita sewa ni, sepatutnya kita kena solat hajat dan yalah, solat tu kena jangan tinggal. Yalah, masa tu kita orang ni kan masih budak lagi, dan umur pun masa tu rasanya baru 19 ataupun 20 tahun masa tu, tahun 2009. Dan rumah kita orang ni pun memang orang kata kawasan tu pun memang dah seram dah, disebabkan berdekatan dengan kubu Cina tu, dan laluan jalan yang bersebelahan dengan rumah kita orang dengan kubu Cina tu, memang laluan tu pun selalu orang kata laluan yang seram lah, berlaku aksiden. Dan kita orang pun dengar orang yang aksiden tu, kadang-kadang aksiden disebabkan ada benda melintas. Yalah, laluan jalan tu, kubu Cina di sebelah kanan, rumah kita orang ni sebelah kiri, macam bersebelahan macam tu je. Jadi gangguan yang berlaku dekat rumah kita orang ni kita tak pasti, saya tak pasti gangguan ni ataupun bersangkut paut dengan kubu Cina tu ke, ataupun yang dah ada dekat rumah tu ke, atau bersangkut paut dengan lukisan pada dinding tu ke, Allahu a'lam. Jadi itulah kisah untuk malam ini, dan minta sahabat semua jangan lupa like, share dan subscribe. Bantu channel saya yang kata baru untuk belajar untuk storytelling. Okey, setakat itu saja malam ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi.